Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim merupakan institut pendidikan guru yang paling selatan di Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1965 sebagai Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim. Institut ini kini telah melangkaui lebih 6 dekad dalam melahirkan pendidik anak bangsa sekaligus menyaksikan kepimpinan pelajar pada tahun ini sebagai kepimpinan yang ke-60. Bersama membina legasi, bukan sekadar slogan tetapi komitmen yang menjadi asas setiap langkah yang kami ambil. Bersama melambangkan semangat kebersamaan antara pelajar, pihak pengurusan, pensyarah, alumni dan seluruh warga institut. Kami percaya bahawa kemajuan tidak lahir daripada usaha individu tetapi melalui kerjasama yang saling melengkapi, membina legasi, mencipta impak yang berkekalan melalui kepimpinan yang berintegriti, program yang memberi manfaat serta budaya saling menyokong yang akan diwarisi oleh generasi siswa guru seterusnya. Teras yang pertama, mengangkat kebajikan siswa guru. Kehidupan sebagai siswa guru bukan sekadar menghadiri kuliah dan menyiapkan tugasan. Dalam rutin harian, mereka menepani pelbagai cabaran sama ada dari aspek akademik, kewangan, kesihatan mahupun kesejahteraan diri. Atas sebab itu, kebajikan siswa guru sentiasa menjadi keutamaan kami. Melalui pelbagai program dan inisiatif, kami berusaha memastikan setiap siswa guru mendapat sokongan yang sewajarnya serta mempunyai saluran untuk menyuarakan pandangan dan keperluan mereka. Program kebajikan seperti dana siswa, bantuan keperluan harian serta usaha menambah baik infrastruktur untuk keperluan siswa guru bukan sekadar memenuhi perancangan tahunan. Semua ini bertujuan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Kerana apabila kebajikan siswa guru diberi perhatian, mereka dapat memberi fokus kepada perkara yang paling penting, iaitu membina jati diri sebagai bakal pendidik yang berkualiti. Teras yang kedua, membangunkan kualiti siswa. Pengalaman di institut bukan hanya tentang memperoleh ilmu di dalam bilik kuliah, tetapi juga merupakan ruang untuk membentuk kemahiran, nilai dan juga sahsiah yang akan dibawa apabila bergelar pendidik kelab. Melalui pelbagai program kepimpinan, kesukarelawanan, inovasi, sukan, kebudayaan dan pembangunan profesional, siswa guru diberi peluang untuk mengembangkan potensi dalam suasana pembelajaran yang lebih menyeluruh. Setiap program yang dianjurkan memberi pengalaman yang berbeza. Ada yang membina keyakinan diri, ada yang mengasah kemahiran berkomunikasi dan ada juga yang mengajar erti kerjasama serta tanggungjawab. Kami percaya bahawa pengalaman inilah yang akan melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah bersedia memikul amanah sebagai pendidik pada masa hadapan. Teras yang ketiga, membina jalinan strategik. Hubungan yang baik antara siswa-siswi guru, pihak pengurusan dan komuniti menjadi asas kepada sebuah institusi yang terus berkembang. Oleh itu, kami komited memperkukuh jalinan kerjasama bersama pelbagai pihak sama ada badan kerajaan maupun badan swasta melalui program yang memberi manfaat kepada seluruh warga kampus. Kerjasama ini bukan sahaja membuka peluang untuk berkongsi idea dan pengalaman, malah mewujudkan lebih banyak ruang pembangunan kepada siswa guru. Kami percaya bahawa apabila semua pihak bergerak dengan matlamat yang sama, lebih banyak peluang dapat diwujudkan dan lebih banyak impak positif dapat dihasilkan untuk warga institut.